So today is our first date. Jadi hari ini saya nak pergi pick up Lia. And korang tengok sendirilah. Dah tengok belum video ini? Korang rasa orang yang masih kontak dengan ex dia red flag ke green flag? Green flag. Okay, kalau belum tengok korang pergi tengok sekarang. Okay, Hika dekat pagar ni masuk dalam Boleh masuk. Boleh belok kiri. Belok kiri lepas tu. Oh, tahu nampak. Hello. Hai. Barang macam lain rumah sikit. Oh, kita tahu. Oh my god. Bagi bunga. Hello. OMG. Bunga rose. Suka tak? Suka. Dah lama tak dapat bunga sebenarnya. Minat tulips. Tapi dia macam actually taklah macam lalu yang macam nak tulips je. Tak adalah. Tapi macam suka juga bunga. Kak is driving guys. Kita nak pergi makan. Orang kat Eco Arden. Kita orang makan kejap, okay? Kat sini ada banyak. Oh, Gula Creamery. Kalau korang kan tak tahu nak pergi mana, korang should datang Eco Arden juga. Sebab sini ada banyak kafe. Sekarang macam panas sikit. Tapi like kalau petang, it's quite nice je. Kalau korang nak hang out. And dia ada bumbung. That's nice. Okay. Nak makan apa? Tak tahu, spaghetti pun. Selalu memang kalau spaghetti banana je. Dia makan carbonara je. Bukan dia nak makan apa? This one is spaghetti carbonara with beef bacon. Makan spaghetti bolognese. Jom kita makan dan kita gerak ke next destination. Okay, so kita dah kenyang. Dah kenyang. Dah siap makan. So kita nak gerak gerak ke PD. Kita cari pantai. Kita nak So, ya. Kita dekat PD. Okay, so let's go. So guys, kita main jet ski. Kita akan pakai life jacket. Okay. Apa-apa pun safety first. Damn, I'm scared. Ya Allah, kasihnya. Best gila. Nak main lagi? Nak. Jet ski done. Dan So kita dah main jet ski. Nak buat apa sekarang? actually kita nak main benda lain tapi tapi dah dah maghrib. sempat. Dah maghrib. So kita saling-saling baju, kita pergi Makan. makan. I think this is a perfect place for the date. Betul? Lain daripada lain tau. Ada kemah-kemah. Kenyang? Kenyang sangat. Okay, what the favorite? My favourite is shark fin punya soup. Wow, first time makan. So, first time makan. And dia memang, orang kata apa, macam unik punya taste tau. Tapi very comforting. So, Lia suka. Ya. And dia mestilah balik kan. So, ya, dia nak cakap apa-apa? Lia nak cakap, first thing first, thank you so much to Sis Pilih sebab bagi peluang. Thank you. Dekat Lia and juga Sika. And also, sebab korang sponsor date kita orang. Thank you so much Sis Pilih. Formula, saya nak buat challenge sikit. Kalau video ni dapat 100k like, Wow. saya nak Sis Pilih sponsor second date. Mana Boleh kita tak? tahu? Nak gilang kahwin boleh? Tak tahu kat mana. Like 100k like, okay? 100k like, okay? Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much for watching.